Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada penonton-penonton, khususnya kepada adik-adik semua dan juga kepada kanak-kanak yang berminat untuk membaca buku digital tentang agama dan ingin menambahkan lagi pengetahuan yang sedia ada. Bak kata pepatah, membaca jambatan ilmu bijak. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan memulakan perbicaraan kita pada hari ini. Baiklah, sebelum tu, hai adik-adik semua, apa khabar? Adik-adik semua sihat? Sihat? Alhamdulillah. Kakak sentiasa doakan adik-adik semua yang akak sayangi ini sentiasa dalam keadaan yang ceria, yang happy, gembira dan juga sentiasa semangat belajar. Bila kita ada semangat untuk belajar, kita dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita. Selain itu, kita juga dapat mengasah minda kita. Betul tak adik-adik? Betul kan? Baiklah, sebelum kita berborak lebih panjang lagi, terlebih dahulu, kakak memperkenalkan diri kakak dahulu ya. Tidak manislah kakak berborak tetapi kakak tak memperkenalkan diri. Nanti mesti adik-adik semua tertanya, apa nama akak ni kan? Kakak asyik bahasakan diri kakak ni kakak je kan? Tidak manis lah. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Betul tak adik-adik? Bijak, pandai. Macam ni lah kakak sayang, dan ibu bapa sayang, cikgu sayang, kawan-kawan sayang. Begitu. Baiklah. Cuba teka, nama kakak apa? Tidaklah, kakak gurau saja. Perkenalkan, nama diberi Aliza binti Muhammad Azam. Nama kakak pendek je. Jadi adik-adik semua boleh panggil kakak Kakak Liza, Kakak Aliza, atau ikut sahaja apa yang adik-adik semua nak panggil kakak. Ikut keselesaan adik-adik semua. Kakak okey je mana-mana. Panggil je apa-apa. Janji panggilan tu sedap didengar. Baiklah, sebelum itu kakak ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah menyokong akak, yang telah membantu akak membuat tugasan ini dan membuat video ini. Mereka telah menyumbangkan banyak idea dan mereka telah menyalurkan banyak maklumat yang sangat berguna untuk kakak membuat tugasan ini. Kakak sangat bersyukur sebab ada orang-orang di sekeliling kakak yang sangat baik dalam menyumbang tenaga dan juga masa mereka untuk membantu kakak menyiapkan tugasan ini dan memberikan hasil yang berkualiti. Terutamanya kepada ustazah kakak, iaitu Ustazah Maria, dan juga ibu bapa kakak dan juga kawan-kawan kakak. Adik-adik rasa hari ini aktiviti kita nak buat apa? Cuba teka. Betul, kakak ingin menceritakan tentang buku digital yang kakak telah buat. Ya, adik-adik mesti tak sabar nak dengar cerita kisah buku digital tentang cerita yang telah akak hasilkan beberapa hari yang lepas.
sangat menarik. Nak tahu sebab apa? Nanti kita akan lihat mengapa buku ini sangat menarik untuk adik-adik boleh baca bersama rakan-rakan. Tidak kira di mana juga adik-adik berada, di bilik, di sekolah, di rumah. Baiklah adik-adik yang kakak sayangi, sebelum kita memulakan perbicaraan kita pada hari ini, kakak ingin mengucapkan selamat datang ke video kakak dan selamat menonton. Hai adik-adik. Jadi hari ini kakak ingin menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik. Dan penuh pengajaran. Pengajaran apa tu? Tetapi yang penting pengajaran ini sangat-sangat bermanfaat dan bermakna untuk kita semua. Baiklah, tajuk buku cerita kakak ialah Misi Amanah Akil. Misi amanah? Mesti adik-adik semua tertanya-tanya, misi apa yang Akil telah lakukan? Nanti kita akan dengar bersama-sama. Tapi sebelum kakak memulakan cerita kita pada hari ini, jom kita kenali dulu tema program kita pada hari ini. Tema dia. Apa tema dia? Baiklah, tema dia ialah jeng jeng jeng. Tema dia ialah akhlak dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu sumber inspirasi ummah madani. Baiklah, sebelum tu akak nak tanya kepada adik-adik semua. Adik-adik semua tahu tak apa maksud akhlak? Ada yang tak tahu? Ada yang tahu? Tidak mengapa, kakak akan memberitahu apa maksud akhlak tu. Akhlak ni maksudnya perangai kita yang baik yang kita tunjuk setiap hari, seperti contohnya jujur, hormat ibu bapa, suka tolong orang, tak menipu dan tak marah-marah. Adik semua ada tak akhlak-akhlak yang baik ini yang kakak telah sebut tadi? Ada? Alhamdulillah. Bagus. Adik-adik semua sangat bagus. Adik-adik semua, kalau kita ikut akhlak yang baik, hidup kita akan jadi lebih tenang. Dan yang paling penting, bila kita ada akhlak yang baik, orang-orang di sekeliling kita akan dapat merasa kesan positif daripada apa yang kita telah buat, apa akhlak kita. Lagi-lagi sebagai umat Muslim, bila kita amalkan akhlak yang baik dan terpuji ini, orang-orang di sekeliling kita, tidak kisah ibu bapa, adik-beradik, kawan-kawan, tidak kisah sekali sesiapa pun, mereka akan suka berkawan dengan kita. Mereka akan ambil iktibar, mereka akan contohi kita. Jadi adik-adik, bila kita buat akhlak yang baik ni, yang terpuji ni, bila seseorang di sekeliling kita ikut perangai kita,
Adik-adik, kita dapat pahala. Betul. Jadi adik-adik, kita sebagai umat Muslim, umat Islam, kita walaupun jahat mana sekalipun, kita kenalah berbuat baik. Kita kenalah menunjukkan contoh akhlak yang baik kepada semua orang. Tidak kira umur, tidak kira jantina, tidak kira kaum. Kita kena berbaik, buat baik dengan semua orang yang kita kenal ataupun tidak kenal. Sebab banyak manfaat yang kita boleh peroleh. Masya Allah. Dan adik-adik, kalau adik-adik nak tahu sunnah Rasulullah SAW pula ialah cara hidup Nabi kita yang mulia. Macam cara baginda bercakap, makan, solat, bergaul, dan baginda akan disayangi oleh semua orang. Alhamdulillah. Baiklah adik-adik, Rasulullah SAW merupakan contoh terbaik untuk semua manusia. Mengapa kakak kata begitu? Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik bagi kamu. Jadi adik-adik, bila kita ikut akhlak dan sunnah Rasulullah, kita sebenarnya sedang berusaha menjadi umat yang terbaik. Jadi adik-adik, kita perlulah berusaha untuk menjadi orang yang baik seperti Rasulullah SAW. Itulah maksud daripada tema yang kakak beritahu tadi, iaitu sumber inspirasi Ummah Madani. Maksudnya kat sini, masyarakat yang hidup dengan nilai Islam yang indah, seperti jujur, amanah, dan saling tolong menolong. Adik-adik ni suka tolong ibu bapa tak? Macam buat kerja rumah ke? Ada? Alhamdulillah. Semoga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha untuk ibu bapa. Dan kakak doakan semoga adik-adik semua dapat berbakti kepada mereka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik semua, kakak nak ceritakan sedikit kisah tentang Rasulullah SAW. Adik-adik tahu tak, sejak muda lagi Rasulullah SAW digelar Al-Amin. Al-Amin? Apa pula maksud Al-Amin? Mesti adik-adik semua tak tahu, bukan? Baiklah, maksud Al-Amin ialah orang yang amanah dan boleh dipercayai. Jadi, tajuk buku cerita yang telah kakak buat ada kaitan dengan Al-Amin ini. Nanti kakak cerita, okey? Walaupun orang Quraisy dulu tak suka ajaran Islam, mereka tetap percayakan Rasulullah. Tahu tak kenapa? Adik-adik mesti nak tahu, okey? Baguslah adik-adik ni. Kenapa? Sebab
Kalau mereka nak tinggalkan barang berharga, mereka akan bagi Nabi jaga. Sebab baginda tak pernah tipu dan tak pernah khianat. Rasulullah SAW juga sangat bertanggungjawab. Baginda menjaga keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang penuh kasih sayang. Baginda pernah bersabda, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Riwayat Al-Bukhari. Menarik bukan? Jadi hari ini, jom kita dengar kisah seorang budak bernama Akil yang belajar untuk menjadi seperti Rasulullah SAW. Anak yang amanah dan sangat bertanggungjawab, iaitu Akil. Siapa kat sini nama dia Akil? Angkat tangan. Kakak bergurau sahaja. Sebelum kakak mulakan cerita kita pada hari ini, jom kita sama-sama hadiahkan doa dan Al-Fatihah untuk ibu dan ayah kita yang selalu sayang dan jaga kita. Kakak ada video yang menarik untuk adik-adik kesayangan kakak ini, boleh ikut dan dengar. Cak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi adik-adik semua dah lihat video itu tadi, bukan? Jadi video itu tadi tentang doa kepada ibu bapa. Jadi marilah kita baca doa itu semula beramai-ramai. Ikut kakak baca bersama-sama. Adik-adik boleh ikut kakak ya, baca perlahan-lahan. Tidak mengapa. Kita
sedekahkan doa kepada ibu bapa setiap hari. Tahu tak kenapa? Untuk memberikan untuk menunjukkan bahawa kita ni sayang kepada ibu bapa kita. Macam itu. Baiklah, kita baca beramai-ramai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli zunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan kasihanlah mereka sebagaimana mereka mengasihiku sejak kecil. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita doa tadi dapat mengirimkan pahala buat mereka, menjadi bekalan pahala kita pada hari akhirat nanti. Amin. Dan juga adik-adik jangan lupa, sebelum tu kita kenalah juga baca surah Al-Fatihah untuk mendapatkan keberkatan dalam kehidupan sehari kita. Jangan tinggal ya doa untuk ibu bapa, doa untuk kita sendiri. Ya adik-adik. Baiklah, jom sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Kakak ada video untuk adik. Kakak ada video surah Al-Fatihah untuk adik-adik semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah, kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Kau kurniakan nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah, kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Kau kurniakan nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ya, kita niatkan bacaan ini untuk dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ilmu hari ini masuk ke hati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
akan memulakan cerita kita pada hari ini. Bahagian 1. Tugasan Cikgu Aisyah. Pada suatu pagi Isnin yang cerah di Sekolah Kebangsaan Permata, suasana kelas 5 beta riuh rendah dengan gelak tawa. Akil, seorang murid yang periang dan rajin, sedang menyiapkan latihan matematiknya di mejanya seorang diri. Tiba-tiba, guru kelasnya mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Rupa-rupanya, guru kelasnya yang datang, iaitu Cikgu Aisyah. Cikgu Aisyah datang sambil membawa fail yang tebal. Fail apa tu? Cikgu Aisyah berkata kepada Akil, "Assalamualaikum Akil, boleh kamu tolong cikgu simpan fail keputusan ujian kelas kita ini ya? Esok cikgu nak bawa ke mesyuarat guru." Oh, adik-adik, itu fail ujian keputusan mereka. Jadi kat sini, Cikgu Aisyah nak bawa fail tu esok untuk mesyuarat nanti. Apa jadi lepas tu Baiklah, kakak sambung cerita ya. Akil tersenyum yakin. Baik cikgu, saya janji akan jaga fail ini elok-elok. Cikgu Aisyah tersenyum sambil menepuk bahu Akil. Cikgu tahu kamu boleh diharap. Kamu murid yang sangat amanah. Cikgu Aisyah tersenyum. Akil menyimpan fail itu di dalam beg dengan hati yang berbunga-bunga dan perasaan yang gembira. Namun, dia tak tahu ujian amanah sedang menantinya. Adik-adik, apa ujian amanah kepada Akil tu? Nantikan dalam bab seterusnya. Bab 2. Leka di Taman Permainan. Adik-adik semua mestilah pernah main di taman permainan selepas habis waktu persekolahan, bukan? Mesti pernah. Sama juga macam Akil. Ding-ding. Kring. Bunyi loceng berbunyi menandakan waktu sekolah sudah pun tamat. Petang itu, Akil pulang dari sekolah dengan sangat semangat. Alhamdulillah, waktu persekolahan sudah tamat. Baiklah aku pulang ke rumah dahulu, bisik hati kecil Akil. Dalam perjalanan pulang, Akil melalui satu taman permainan. Di taman permainan itu, dia ternampak kawan-kawannya sedang bermain bola. Tung 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 tung. Hoi. Kawan-kawannya ternampak Akil yang sedang dalam perjalanan untuk pulang ke rumahnya. "Akil, jom kita main bola," jerit Ami, kawan baik Akil. "Baiklah, saya akan sertai kamu semua." "Kamu semua sudah solat Zuhur?" tanya Akil. "Sudah, kami semua sudah solat di surau tadi." "Kamu sudah solat, Akil?" kata Amir sambil memandang rakan-rakannya yang lain. "Alhamdulillah, saya pun sudah solat Zuhur. Kalau begitu, marilah kita bermain bola." Tanpa berfikir panjang, Akil pun meletakkan begnya dan fail yang diberikan oleh Cikgu Aisyah tadi di tepi bangku. Lalu, dia berlari menyertai mereka.
Mereka bermain sehingga matahari hampir terbenam. Selesai bermain, Akil berlari ke arah begnya. Namun, bila dia melihat begnya, adik-adik, fail itu hilang. Tiada di situ. Akil pun macam, mana fail tu? Mesti adik-adik pun tertanya, di manakah fail itu? Akil pun berkata, ya Allah, mana fail cikgu? Dengan nada yang cemas. Akil mulai panik, mencari ke sana ke sini, di bawah bangku, di tepi tong sampah dan atas rumput. Tetapi fail itu masih hilang. Amir dan rakan-rakannya berlari pergi ke arah Akil yang sedang dalam kesusahan. Apa telah terjadi, Akil? Mengapa kamu kelihatan gelisah? Tanya Amir. Air mata Akil mula mengalir. Cikgu percayakan saya untuk menjaga fail yang diberikan olehnya pagi tadi. Tetapi saya dah cuai. Fail itu hilang. Amir cuba menenangkan Akil sambil menepuk bahunya. Rakan-rakannya yang lain juga menolong Akil untuk mencari fail tersebut. Namun, setelah 10 minit dalam hasil pencarian, mereka semua tidak jumpa fail itu. Tidak mengapa, Akil. Kita balik dahulu ya. Hari sudah lewat ni. Esok pagi, awak jujur sahaja dengan Cikgu Aisyah apa yang telah terjadi. Okey, Akil? Saya yakin Cikgu Aisyah tidak akan marah. Akil hanya mampu tersenyum. Jadi adik-adik, kesian kan Akil? Bukan salah dia, cuma dia cuai dan lalai. Baiklah, apa yang akan terjadi dalam bab seterusnya? Jeng jeng jeng. Baiklah, kakak akan mulakan cerita untuk bab ketiga. Bahagian 3. Nasihat ibu yang menyentuh hati. Adik-adik mesti sayang ibu. Adik-adik kan? Ibulah insan yang paling kuat dalam dunia. Mengapa? Sebab ibulah yang melahirkan kita dan menjaga kita dengan penuh kasih sayang. Jadi kakak nak nasihat kepada adik-adik semua yang sedang menonton video ini. Adik-adik, janganlah melawan cakap ibu. Tidak kisahlah dalam situasi apapun, jangan putuskan hubungan silaturahim dengan ibu sendiri. Baiklah, kakak akan mulakan cerita bahagian 3. Malam itu, setelah solat Isyak, Akil termenung di biliknya. Wajahnya muram, hatinya resah. Ibunya masuk perlahan-lahan. Krik. Akil, kenapa sedih ni? Akil berkata, Ma, Akil telah hilangkan fail cikgu. Akil tadi main bola. Akil tak menjaga amanah. Ibunya tersenyum lembut. Akil, Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila amanah disia-siakan, tunggulah kehancuran. Riwayat Al-Bukhari. Rasulullah sangat menjaga amanah. Walaupun orang Quraisy memusuhinya, mereka tetap
serahkan barang berharga kepada baginda untuk disimpan. Akil hanya termenung dan berkata perlahan, "Mak, Akil nak jadi macam Rasulullah. Akil akan minta maaf dan cari fail itu esok." Bagus kan perangai Akil ni adik-adik? Dia terus mendapat keinsafan daripada nasihat yang diberikan oleh ibunya sebentar tadi. Jadi adik-adik, kalau kita dah buat silap, kita kenalah minta maaf kepada orang yang telah kita buat salah. Bab 4, mengaku dan menebus kesalahan. Keesokan paginya, Akil beranikan diri bertemu Cikgu Aisyah. "Cikgu, saya minta maaf. Saya dah hilangkan fail cikgu semalam. Saya cuai," kata Akil. Cikgu Aisyah memandang Akil dengan wajah yang tenang. "Cikgu kecewa sebab kamu cuai. Tetapi cikgu gembira sangat sebab kamu berani mengaku. Mari kita cari fail itu bersama-sama." Tanpa melengahkan masa lagi, mereka pergi ke taman permainan. Dengan izin Allah, selepas beberapa minit mencari, Akil ternampak fail itu di bawah bangku. Sedikit basah tetapi masih elok. "Alhamdulillah, terima kasih cikgu." Cikgu Aisyah tersenyum. "Akil, kamu telah menebus amanah. Ingat, amanah itu ujian iman." Akil tersenyum lega. Dalam hatinya, dia berjanji takkan cuai lagi. Jadi adik-adik, kita perlulah jujur. Kita perlulah mengaku salah silap kita. Bahagian 5, gotong royong di sekolah. Beberapa minggu kemudian, sekolah mengadakan hari gotong royong perdana. Akil dan kawan-kawannya ditugaskan membersihkan taman herba sekolah. Siapa yang amanah hari ini? Dialah pahlawan kebersihan, kata guru besar. Mereka semua ketawa gembira. Akil bekerja bersungguh-sungguh menyapu daun dan mencabut rumput. Namun Amir, kawannya, mulai malas. "Akil, rehatlah dahulu. Panas ni," kata Amir kepada Akil. Akil tersenyum dan berkata, "Tak boleh Amir. Ini tanggungjawab kita bersama. Rasulullah SAW ajar kita bekerja bersungguh-sungguh." Akhirnya Amir tersentuh, lalu membantu. Mereka siapkan taman itu bersama-sama. Cikgu Aisyah datang dan melihat mereka dan memuji. Tanya Akil dan Amir, "Kamu berdua contoh pelajar yang amanah." Mereka tersenyum. Akil tahu pujian bukan tujuan, tapi menunaikan amanah ialah ibadah. Baiklah adik-adik semua, kakak akan mulakan dengan bahagian 6. Bab 6, dompet di kantin. Suatu hari, Akil dan kawan baiknya Danish pergi ke kantin bersama-sama untuk membeli makanan. Tiba-tiba
Akil ternampak sebuah dompet di lantai. Agak-agak adik semua rasa dompet tu siapakah pemiliknya? Bukan Akil, bukan Danish juga. Siapa ya? Tanpa basa-basi lagi, Akil mengambil dompet itu dan membukanya. Di dalamnya ada RM50, adik-adik. Banyak tu. Dan sekeping kad nama. Maksudnya, di sekeping kad nama tu ada nama pemilik dompet itu. Tetapi Danish berbisik, ambil saja duit itu Akil. Tidak ada siapa pun yang tahu. Adik-adik rasa betul tak apa yang dikatakan oleh Danish sebentar tadi? Salah kan perbuatan itu? Sangat tidak amanah dan jujur. Tidak sama sekali. Ia sangat dilarang. Akil menggeleng tegas. Astaghfirullahalazim. Kita tidak boleh buat begitu, Danish. Sesungguhnya Allah Maha melihat. Rasulullah SAW tidak pernah mengambil hak orang lain. Dia menyerahkan dompet itu kepada guru disiplin. Keesokan harinya, guru membuat ucapan. Adik-adik, ucapan apa tu? Rupa-rupanya guru mengumumkan di perhimpunan, Akil telah memulangkan dompet yang ditemuinya. Inilah contoh pelajar amanah. Semua menepuk tangan untuk Akil. Akil tersenyum gembira. Akil pun tunduk malu, tetapi hatinya tenang dan tahu perbuatan yang dia buat tu betul. Inilah erti amanah sebenar. Jujur walaupun tiada siapa yang melihat. Bisik hati kecil Akil. Adik-adik, kita kenalah bersikap betul, pandai, bersikap jujur. Tidak kira dalam perbuatan kita kena bersikap jujur. Sebab Allah sayang orang yang jujur, yang bersikap benar. Kita kenalah jujur. Walaupun benda itu baik atau buruk, kita tetap kena jujur, ya adik-adik. Sesungguhnya Allah Maha melihat dan mengetahui segala perbuatan manusia, dan tiada siapa pun yang dapat bersembunyi daripadanya. Ingat tahu adik-adik, setiap perbuatan yang kita lakukan, kita perlulah berhati-hati. Baiklah, kakak sambung ya dengan bahagian 7. Mengingati Rasulullah SAW. Akil mula minat membaca kisah Rasulullah SAW. Antara kisah yang dia suka ialah Rasulullah menjaga. Yang pertama, maafkan kakak ya. Yang pertama, Rasulullah SAW menjaga amanah musuhnya. Sebelum berhijrah ke Madinah, Rasulullah menyuruh Saidina Ali memulangkan barang-barang orang Quraisy yang mereka simpan di rumah baginda. Walaupun mereka memusuhi baginda tetap amanah. Yang kedua, Rasulullah menepati janji. Pernah seorang lelaki berjanji berjumpa Rasulullah, tetapi
lupa selama 3 hari. Namun, baginda tetap menunggu di tempat itu tanpa marah. Yang ketiga, Rasulullah bekerja dengan tanggungjawab. Adik-adik, ketika muda, baginda menggembala kambing, embek-embek. Siapa kat sini ada kambing di rumahnya? Baginda menjaga kambing itu dengan cermat dan ikhlas. Sabda Rasulullah, Allah mencintai seseorang apabila dia melakukan sesuatu pekerjaan dengan sempurna. Riwayat Al-Bukhari. Akil belajar bahawa kerja kecil pun berharga jika dilakukan dengan amanah. Jadi kat sini kita boleh lihat Rasulullah SAW seorang yang sangat amanah dalam melakukan apa-apa situasi, apa-apa pekerjaan sekalipun. Adik-adik rasa macam nak jadi Rasulullah SAW tak? Nak kan? Adik-adik mesti nak berminat sangat nak ikut contoh perangai baik Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Baiklah, kakak teruskan dengan bahagian 8. Amanah di rumah dan sekolah. Sejak itu, Akil lebih rajin di rumah. Setiap pagi, dia membantu ibunya menyapu halaman, lipat kain dan siapkan sarapan. Ibunya berkata sambil tersenyum, Akil, Rasulullah suka anak yang berbakti kepada ibu bapanya. Ibu bangga sangat dengan kamu. Akil tersenyum mendengar kata-kata ibunya. Terima kasih, Ibu. Akil janji akan... Maafkan saya. Terima kasih, Ibu. Akil janji dengan Ibu, Akil nak jadi anak yang soleh dan berbakti kepada ibu ayah. Di sekolah pula, Akil sering dilantik sebagai ketua kumpulan. Dia memastikan semua ahli kumpulan bekerjasama dan menepati masa. Jika ada kawan yang malas, dia akan nasihat dengan lembut, bukan marah. Baiklah, itu sahaja kisah yang telah kakak ceritakan dalam buku digital cerita agama yang telah kakak buat. Menarik bukan? Adik-adik semua mesti rasa macam menariknya cerita ni, kan? Sebabnya dalam buku ni ada banyak kisah-kisah yang kita boleh ambil iktibar dan juga ambil pengajaran, kan? Pengajaran dia. Apa pengajaran yang boleh kita ambil? Hadirin sekalian, amanah bukan hanya tentang menjaga barang, tetapi juga kejujuran dalam kehidupan yang moden, macam kehidupan sekarang ni. Contohnya, amanah ketika menjawab peperiksaan. Jangan meniru tau. Adik-adik, tak baik. Allah Maha melihat. Yang kedua, amanah dalam media sosial. Dalam era globalisasi yang moden serba teknologi ni, kakak tahu adik-adik semua mesti dah ada gadget-gadget sendiri, bukan? Macam laptop ke, tablet ke, apa-apa ke, kan? Okey, kakak pasti adik-adik semua ada media sosial, kan? Baiklah, kita bila ada media sosial, kita tak boleh sebar fitnah tau, adik-adik. Kita kena jadi orang yang amanah dan jujur. Kita tak boleh sebar-sebar fitnah, kita tak boleh sebar berita palsu. Kita kena jadi orang yang beramanah. Kita kena bertanggungjawab dalam melakukan apa-apa sekalipun yang kita post dekat media sosial.
ketiga, amanah dalam kerja. Jangan curi tulang bila tiada orang melihat. Sebab Allah tahu. Depan orang lain rajin, tapi kat belakang rupanya curi-curi tulang rupanya. Jadi jangan buat macam tu tau adik-adik. Nanti kalau kena tangkap, habis adik-adik. Sabda Rasulullah SAW, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepimpinannya. Jadi kita yang hidup dekat muka bumi ni, kita semua adalah pemimpin sebenarnya, tetapi dari aspek yang lain-lain lah. Macam contohnya kan adik-adik, kita ada Perdana Menteri. So jadi kita ada, itulah pemimpin kita. Kita sebagai rakyat, ibu bapa pun pemimpin. Jadi begitulah. Maka kita semua ni ada tanggungjawab kita sendiri. Cuma berbeza aspek lah. Jadi kita macam kakak contohnya, kakak ada tanggungjawab kepada Allah. Kita sebagai umat Islam, kita ada tanggungjawab kepada Allah. Kita laksanakan ibadah. Betul tak adik-adik? Betul kan? Kita ada tanggungjawab dengan keluarga. Contohnya kalau kakak kan sambung belajar. Jadi kakak kenalah berusaha bersungguh-sungguh untuk menggembirakan kedua hati ibu bapa kakak. Jadi itulah tanggungjawab kakak kepada keluarga kakak. Kepada guru, kita kena belajar dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai keputusan yang baik. Dan juga kepada masyarakat. Masyarakat contohnya kita buat baik, kita tolong orang. Macam itulah adik-adik. Jadi apa iktibar dan pengajarannya? Adik-adik, daripada kisah akhir tadi, kita pelajari bahawa amanah membawa keberkatan. Tanggungjawab menjadikan kita dipercayai. Betul? Betul kan? Jujur adalah sunnah Rasulullah SAW yang kita perlu ikuti. Orang yang amanah akan disayangi Allah dan juga manusia di sekeliling kita. Firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 8 hingga 9. Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya serta yang tetap memelihara solatnya, mereka itulah orang yang akan mewarisi syurga Firdaus. Wah, Masya Allah, ya Allah. Siapa je tak nak masuk syurga kan? Adik-adik semua nak kan? Jadi kita kena berusaha menjadi umat yang disayangi oleh Allah. Dan kita perlu berusaha mencari saham akhirat kita semua, insya-Allah. Hadirin sekalian, amanah dan tanggungjawab adalah asas kepribadian umat Islam. Tanpanya hilanglah kepercayaan dan kasih sayang dalam masyarakat. Marilah kita meneladani Rasulullah SAW yang amanah, jujur dan bertanggungjawab dalam setiap perkara. Mulai hari ini, kita semua tanam azam. Saya ingin menjadi insan amanah seperti Rasulullah SAW. Baiklah, kita sama-sama membaca doa ya. Ikut kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aznalna amanai as-sadiqin wahsyurana ma'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi al-jannah. Ya Allah, jadikanlah kami
Nabi Muhammad SAW di syurga menanti. Sekian sahaja cerita daripada kakak. Menarik kan? Jika ada salah silap, kakak memohon maaf kepada adik-adik. Kakak harap apa yang kakak kongsikan tadi dapat memberi ilmu kepada adik-adik yang kakak sayangi. Dan sebelum mengakhiri cerita kita pada hari ini, kakak ada pantun untuk adik-adik semua. Dengar ya? Dengar tau. Andai patah sayap burung raja wali, bertongkat jua kanda kemari, sampai di sini saya berhenti. Jumpa lagi di lain hari. Tetapi sebelum itu, kakak nak tanya ni, adik-adik semua dah berselawat ke belum? Jom kita selawat bersama-sama dengan kakak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi adik-adik, apa kebaikan bila kita berselawat ni ya? Kebaikannya, Allah akan beri pahala yang besar bagi sesiapa sahaja yang berselawat. Bila kita berselawat sekali, Allah akan balas dengan 10 rahmat kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Riwayat Muslim. Selain itu juga kita akan dapat syafaat Nabi di akhirat. Nanti tahu adik-adik? Faham kan? Maksudnya kalau kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad akan kenal kita di akhirat nanti, dan akan tolong kita pada akhirat nanti. Jadi adik-adik, kita kenalah berselawat setiap hari. Kita kenalah ingat kepada Nabi Muhammad. Baiklah, itu sahaja kakak nak kongsi bersama adik-adik pada hari ini. Kakak rasa sangat bersyukur sebab dapat buat video ini untuk adik-adik semua tonton. Dan kakak harap adik-adik semua sukalah dengan video yang kakak buat ni. Baiklah, itu sahaja daripada kakak. Terima kasih atas perhatian semua. Terima kasih. Kita akan berjumpa di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Watching. Please subscribe.